Syukur dalam hati, kita rasa yang semua yang kita ada dalam hati semua daripada Allah, bukan daripada usaha kita. Dalam hati ni pemilik kebun, dalam hati dia rasa apa? Kebun ni dia punya, usaha dia. Itu kufur. Ramai tak orang bila bekerja keras dapat hasil, dia rasa ini hasil saya. Kadang-kadang dia tak sebut, tapi dalam hati dah kufur nikmat. Kita yakin kita sihat, sesuatu patuh Allah bagi, cuma kita hanya usaha. Tapi bukan semua orang usaha Allah bagi, betul? Berapa ramai jaga kesihatan sakit, berapa ramai tak jaga kesihatan sihat. Mana apa tu? Allah yang bagi. Yang kedua, syukur dengan lidah. Apa dia? Alhamdulillah, semua nikmat sebut. Tadi dalam hati, sekarang sebut. Nabi Sulaiman dengan kita, mana lebih besar nikmat Allah bagi? Tapi tengok Nabi Sulaiman rendah diri. Haza min fadli Rabbi. Aku tak boleh berbangga sebab Allah bagi nak uji aku. Kita jarang sebutkan dapat nikmat. Haza min fadli Rabbi. Macam mana Kak sihat ni? Itulah saya exercise setiap pagi sejak 20 tahun yang lepas. Tak syukur tu. Kenapa sihat ni? Haza min fadli Rabbi. Satu, dalam hati kita rasa semua nikmat anugerah Allah. Yang kedua, sebut haza min fadli. Yang ketiga, gunakan semua anggota badan untuk taat pada Allah. Ada tiga ni baru dikatakan bersyukur. Kejayaan tu siapa bagi? Usaha tu hanya penyebab je.